Assalamualaikum. Nama kami Nurul Afrina Batrisha binti Muhammad Fazli dari Perayu 2A. Okey, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Maksudnya kita puasa sebab Allah suruh lah kan. Tapi pernah tak kita fikir kenapa kita kena puasa? So hari ni kami nak share dengan hangpa kenapa kita kena puasa dalam konteks Islam dengan konteks sains. Okey, kita start dengan konteks Islam dulu lah. Okey, pertama kita kena puasa sebab dia mendidik rasa empati dan kesyukuran. Maksud dia, bila kita berlapar dan dahaga, kita dapat rasa kesusahan mereka yang kurang bernasib baik. Maksudnya masa kita puasa ni kan, kita terfikir macam mana lah orang dekat Palestin tu semua yang tak makan berhari-hari. Kita ni kira kena bersyukur lah boleh makan hari-hari kan. Puasa berapa jam je. So benda ni mengajar kita untuk lebih bersyukur dengan nikmat yang ada dan lebih ringan tangan membantu orang lain. Okay, sebab kedua, kenapa kita kena puasa dalam Islam adalah untuk mengawal diri dan nafsu. Puasa ni dia akan latih kita untuk tahan diri daripada perkara yang merosakkan, macam makan berlebihan ataupun membuat perkara yang bersia-sia. Maksudnya macam bila kita buka puasa tu janganlah beli makanan banyak-banyak sangat sebab membazirkan nanti kan. So benda ni membentuk disiplin diri yang kuat dan membantu kita menjadi lebih baik. Okey, sebab ketiga kita nak berpuasa adalah untuk menghapuskan dosa dan mendapat keampunan. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dosa-dosa yang lalu akan diampunkan. Puasa ni adalah peluang kita untuk memperbaiki diri. Maksudnya kita puasa bukan semata-mata untuk tahan diri daripada lapar dan dahaga je, tapi untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi ke konteks sains pula. Kenapa kita kena puasa? So pertama, puasa ni dalam konteks sains dapat menyebabkan pembersihan sel dan pencegahan penyakit. Masa kita puasa, badan kita ni ada jalankan satu proses tau. Proses tu nama dia autophagy. Benda ni bermaksud sel-sel yang rosak dalam badan kita ni dia akan dibuangkan, digantikan dengan sel yang baru. So proses ni akan mengelakkan kita daripada ada penyakit serius. Contohnya macam eczema. Apa tahu kan eczema? Penyakit orang lupa tu kan. Lepas tu kanser. Kanser ni kan berlaku sebab pertumbuhan sel yang terlampau cepat kan. Jadi bila kita puasa kita dapat elakkan benda tu dari berlaku lah. Okey, sebab kedua kita kena puasa kalau dalam konteks sains adalah untuk menjaga kesihatan jantung. Ada satu kajian ni dia tunjukkan yang puasa boleh turunkan tekanan darah, kolesterol dan triglycerida. Triglycerida ni macam lemak lah. Semua ni mengurangkan risiko penyakit jantung dan stroke, menjadikan kita lebih sihat. Yang ni nombor yang ketiga, kita kena puasa kalau ikut konteks sains adalah untuk boleh memanjangkan jangka hayat. Ada kajian sains ni, dia cakap yang puasa ni boleh melambatkan proses penuaan dan mengurangkan stres oksidatif dalam badan. Benda ni membawa maksud kita boleh hidup dengan lebih sihat lah dan lebih lama kalau kita puasa. Jadi siapa nak hidup lama tu puasa lah no. Okey, jadi apa yang dapat kita simpulkan adalah puasa ni bukan sekadar ritual agama, tapi adalah satu amalan yang membawa banyak manfaat kat badan kita lah dan jiwa kita. Selain menyihatkan badan, dia juga menjadikan kita insan lebih baik sebab kita dapat mendekatkan diri dengan Allah kan. So jadilah kita puasa tu, bila puasa tu puasalah dengan ikhlas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.